Nama saya Dr. Habibah Hanan binti Mat Yusof. Saya belajar degree di University of Washington, Seattle. Dan saya buat master di Universiti Teknologi Malaysia. Dan saya sambung buat PhD di Imperial College London. Pelbagai. Sebab saya mempunyai background akademik yang pelbagai. So, ketika saya buat master, saya develop kepakaran dalam bidang remote sensing dan GIS. And then ketika saya buat PhD, saya develop kepakaran dalam sedimentologi, geofizik dan petroleum geologi. Okay, untuk bidang remote sensing dan GIS, kepakaran saya diperlukan untuk interpret data remote sensing. Contohnya data LiDAR, kita keperlukan geologis untuk identify mana tanah runtuh, mana kawasan yang stable, mana yang kawasan tak stable. Untuk bidang sedimentologi, geofizik dan petroleum, kepakarannya untuk kita yang saya develop ialah dalam bidang seismic geomorphology, yang mana bidang ini amat penting dalam industri petroleum yang untuk membina modeling bagi quantitative petroleum modeling untuk kita predict how much is the hydrocarbon reservoir sebelum proses drilling dan sebagainya. Geofizik dan juga petroleum geoscience. Petroleum geology, sorry. Memang sangat seronok sebab dia sangat diverse sebenarnya. Sebab dalam marine geo ni kita bukan setakat belajar pasal daratan, kita juga ada diberi pendedahan belajar pasal lautan. Yang mana universiti dekat Malaysia ni tak ada pasal tu.